Untuk pengetahuan anda, Wayne Rooney ni dia buat 2 kali sebenarnya. Pertama sekali dia buat 2011, kemudian dia top up lagi pada tahun 2012. Jadi rambut yang ada sekarang Rooney adalah rambut-rambut yang kebanyakan rambut yang ditanam. That's why kalau anda tengok rambut Rooney, pada setengah-setengah angle, rambut dia nampak jarang sedikit, tetapi secara overallnya, kalaulah dia memilih untuk tidak tanam rambut, mungkin rambut dia dah tak boleh tak boleh sikat rambut langsung sampai sekarang. Kalau bandingkan dengan David Beckham, Beckham pun mempunyai masalah rambut juga. So David Beckham pun buat hair transplant. Cuma apa yang saya boleh komen, David Beckham ni hairline dia agak feminin lah, sebab ada curve sikit di bahagian sini. Tapi kalau dah nama pun Beckham, buat rambut macam mana pun tetap handsome lah kan. Dan juga oleh kerana David Beckham buat hair transplant agak rendah hairline-nya, dalam masa sama David Beckham menjaga penampilannya supaya dia tak nampak macam orang umur 50 lebih lah. Jadi hairline dia dengan badan dia sesuai, nampak lebih muda.